Laptop ni menggunakan chip Snapdragon sama macam smartphone flagship kita. Ini Asus ProHeart PZ13. Specs memang mantap lah, saya tulis kat atas. Korang akan selalu nampak influencer promote laptop ni dengan cakap, oh bateri dia tahan lama. Lepas tu dia kurang haba, kurang panas. Lepas tu korang pun cakap, ni influencer ni paid review, confirm macam cakap yang murni-murni je. Sabar jap bang. Betul lah kelebihan apa yang dia cakap tu. Tapi saya ada freedom untuk sebut dua kelemahan laptop Snapdragon ni. Nombor satu, terlalu baru. Baru je sampai Malaysia dalam hujung tahun lepas macam tu. Tak sampai setahun pun lagi. Bila dia terlalu baru kan, dia tak banyak native apps untuk Windows on ARM lagi tau. Lagi-lagi kalau nak gaming, lagi rare. Tapi itu masalah yang hanya akan improve over time. Contohnya MacBook. Dulu kan MacBook pakai prosesor Intel. Lepas tu tukar chip Apple Silicon M1, M2, M3, M4. Masa M1 ni baru keluar 2020 dulu, orang mengomel juga tahun pertama tu. Macam, apa ni app ni tak ada, app ni tak ada tu. Sekarang dah 5 tahun lebih, apps dah banyak, semua dah happy. Kelemahan nombor 2 pula ialah harga. Yelah, teknologi baru kan. Masa mula-mula keluar dulu, dia keluar Snapdragon X Elite yang flagship punya. Lepas tu dia keluar yang ni, X Plus yang mid-range sikit. Baru-baru ni dia keluar X saja. Yang tu macam entry level sikit kot. Sebab harga dia di bawah RM3,000. Yang tu saya minat. Pada saya lah kan, laptop Windows dengan chip Snapdragon ni ialah a sneak peek into the future. Sebab buat masa sekarang, hardware dah ready. Tapi software developer kat luar sana, dia perlukan sedikit masa lagi untuk write native apps untuk Snapdragon ni. Saya agak-agak lah tahun depan, mungkin beberapa bulan je lagi, laptop Windows dengan chip Snapdragon ni akan jadi the next value buy. Well, only time will tell. Saya Rayman So. Kalau ada apa-apa soalan lagi pasal laptop Windows dengan chip Snapdragon, jemput komen di bawah, kita sembang dekat bawah.